korang aman. Ni dia lura bendul. Kan kadang-kadang kan ada yang petikai kan. Mama nak minta maaf korang ya. Minta maaf kepada sesiapa yang kata Amar tidak menghormati protokol. Yang kata Amar tu macam dia ajar berprotokol. Sebenarnya you all minta maaf. Okay, pertama sekali, sepatutnya mama yang pergi majlis tu. Okay, dia benda ni last minute. Sepatutnya mama dengan papa yang pergi. Tapi mama bagi tahu awal dia lebih kurang sehari sebelum. Mama kena ganti mama dengan abah. Sebab mama dengan abah tak boleh pergi. Kan lepas tu dia pun pergi. Dia bukannya kenapa tak training, kenapa tak ada protokol. Sebab dia ni kurang macam last minute dia kena pergi. Sebab patutnya mama dengan papa yang kena pergi event tu. Okay. Yang keduanya, dia kan macam ada terblocking Raja Muda Selangor dalam video tu. Okay. Mama minta maaf juga sebab dia adalah orang pertama. Dia adalah orang pertama yang kena panggil. Sebab di antara yang terbanyak juga. So, dia adalah orang pertama yang kena panggil. So, bila dia orang pertama, you bayangkanlah kalau kita kan first kita orang pertama, kita tak nampak contoh yang depan kita. So, kita macam panik lah kan. Macam dia pun tak, aku tak buat salah. Contoh kalau dia orang kedua ke ketiga ke, mungkin dia akan faham lah sebab dah tengok orang yang sebelum tu. Tapi dia adalah orang pertama yang pergi. So, of course lah korang dia akan rasa macam awkward. Dia tak faham. Dia tak faham. Dia tak nampak belakang tu kan. Jadi minta maaf lah. Korang ramai juga yang kutuk-kutuk. Kata Amar yang tak protokol lah. Kena ajar lah. Kenapa macam tu lah. Dia potong RMS. Dia pun tak ada niat. Mama rasa Raja Muda Selangor pun faham yang dia budak. Dia baru 17 tahun. Dia baru habis kelas. Mama suruh pergi korang. Dia baru habis kelas. Mama tolong pergi mama. Habis kelas mama terus pergi. Baru dengan penat-penat tu balik kelas suruh dia tolong pergi. Tolong mak dia tolong kan. Tapi yuk janganlah kecam-kecam dia. Dia tak ada protokol. Dia tak faham. Dia tak faham. Sebab mama suruh dia pergi last minute. Mama memang tak bagi tahu awal. Last minute mama pergi. Mama sehari sebelum tu mama bagi tahu dia pergi. Macam tu. Kadang-kadang mama tak faham. Kadang-kadang kalau nak mengecam kan, dia betul. Tapi kan dah faham-faham lah dia tengah nervous. Dan dia orang pertama tau. Dia the first orang yang kita panggil untuk bagi. Maksudnya dia banyak-banyak orang tu, dia pertama nama dia sebut di holding tu dia pun tak sedar sebab orang kena. Dia kata Amar pun tak tahu mama. Amar macam dah letih, Amar tertidur sebab lama sangat tunggu. Dia dah sana pukul 2:30 dia dah sampai. Majlis tak pukul 5. So dia dah lama melongok kat situ. Dia kata sampai dia tertidur kepenatan. Kan dia kelas pagi terus bapak dia niaga. Lepas tu pergi college, balik college pergi situ. Sampai orang kena kecutkan. Awak bangun ambil Nugurah. Mama tak ada blur-blur kan. Kadang orang betul kadang-kadang konvo pun kita tersalahkan. Ini pula budak.